Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar hari ini? Bagus. Hari ini semua nampak bersemangat untuk belajar. Sebelum kita mula pelajaran, cikgu nak awak semua fikir sekejap. Setiap hari awak semua datang ke sekolah, bermain dan berjalan di pelbagai tempat, betul? Kadang-kadang ada tempat atau keadaan yang boleh menyebabkan kita cedera jika tidak berhati-hati. Sebab itu, kita perlu sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling supaya dapat menjaga diri dengan baik. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan diri supaya awak semua tahu cara bagaimana menjaga diri dalam situasi selamat dan bahaya. Baik, dekat tangan cikgu ada panduan cara menjaga keselamatan diri. Jadi, mari kita lihat gambar pada bahagian bahaya terlebih dahulu. Dalam gambar pertama, ada seorang murid berjalan seorang diri pada waktu malam. Waktu malam suasana yang gelap, sunyi. Jadi, jika kita berjalan seorang diri, tiada orang yang boleh membantu kita jika berlaku sesuatu yang tidak baik. Jadi, keadaan ini tidak selamat. Ya, betul bahaya. Jadi, kita digalakkan untuk keluar bersama ibu bapa atau orang dewasa yang dikenali. Seterusnya, gambar kedua menunjukkan seorang murid masuk ke kawasan pembinaan. Kawasan pembinaan ni ada banyak benda bahaya seperti besi tajam, batu, simen dan mesin-mesin yang besar. Jika kita bermain di kawasan seperti ini, murid tu boleh terjatuh atau cedera. Walaupun nampak menarik, tapi kita tidak boleh masuk sesuka hati kawasan tersebut kerana kawasan itu bukan tempat permainan. Gambar seterusnya menunjukkan seorang murid memakai dan mempamerkan barang kemas yang mahal. Jika kita memakai terlalu banyak barang berharga di tempat awam, ia boleh menarik perhatian orang yang tidak baik. Sebab itu, kita perlu berpakaian sederhana dan menjaga barang berharga dengan baik. Lihat gambar ini pula. Murid berada di tempat sunyi dan terpencil. Tempat yang sunyi kurang lalu lalang. Jika berlaku kecemasan, sukar untuk mendapatkan bantuan. Kita lebih selamat berada di tempat yang terang dan ramai orang. Dalam gambar ini pula, seorang murid menumpang kenderaan orang yang tidak dikenali. Walau orang itu nampak baik, kita tidak boleh ikut atau naik kenderaan orang tersebut tanpa izin ibu bapa. Ya, kita mesti berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali demi keselamatan diri. Gambar yang terakhir adalah murid nampak orang yang mencurigakan tetapi tidak melaporkannya kepada orang dewasa atau polis. Jika kita nampak sesuatu yang pelik atau menakutkan, kita perlu segera memberitahu ibu bapa, guru atau polis supaya mereka dapat mengambil tindakan terhadap situasi tersebut. Baik, sekarang kita lihat pula pada situasi yang selamat. Dalam gambar ini, murid berjalan dalam kumpulan. Apabila berjalan bersama rakan-rakan, kita lebih selamat kerana ada orang bersama kita. Jika berlaku sesuatu, kita boleh saling membantu. Gambar seterusnya menunjukkan murid melaporkan orang mencurigakan kepada polis. Tindakan ini adalah tindakan yang betul. Polis dan orang dewasa
boleh membantu kita dalam menjaga keselamatan. Betul, kena beritahu orang dewasa. Jangan takut untuk meminta bantuan. Lihat pada gambar ini pula. Murid berada di dalam rumah selepas tengah malam. Ini adalah tindakan yang baik kerana waktu malam lebih selamat jika berada di dalam rumah bersama keluarga. Seterusnya, gambar menunjukkan seseorang mengunci pintu sebelum tidur. Jadi, sebelum tidur, pintu dan tingkap rumah perlulah dikunci. Lansir juga perlu ditutup supaya rumah lebih selamat. Seterusnya, murid tidak memakai barang kemas yang berharga dan tidak memakai terlalu banyak ketika keluar rumah. Ini membantu mengelakkan dari perkara yang tidak diingini berlaku. Seterusnya, murid berada di tempat yang ramai orang dan selamat. Tempat yang terang dan ramai orang lebih baik kerana mudah mendapatkan bantuan jika kita memerlukan. Seterusnya, ada seorang lelaki yang mengajak murid menaiki keretanya, tetapi murid itu menolak dengan sopan dengan berkata, "Tidak, terima kasih." Ini adalah contoh tindakan yang sangat baik jika ada orang yang tidak dikenali mengajak kita untuk ikut naik kenderaan mereka. Kita perlu menolak ajakan orang tersebut dan segera pergi ke tempat yang selamat. Jadi, murid-murid, kita sudah belajar tentang situasi bahaya dan situasi selamat. Kita mestilah sentiasa berhati-hati dan menjaga diri walau di mana kita berada. Jika kita berada dalam keadaan yang tidak selamat, cepat-cepat minta bantuan daripada ibu bapa, guru, polis atau orang dewasa yang boleh kita percayai. Boleh semua? Bagus. Keselamatan diri sangatlah penting supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan sentiasa gembira. Seterusnya adalah kita akan main game teka-teki. Nama game teka-teki ni adalah Flip the Picture. Siapa nak main sama-sama dengan cikgu? Okey, kita akan main sama-sama. Tapi sebelum tu, cikgu akan terangkan macam mana cara untuk bermain. Baik, pada bahagian hadapan, Flip the Picture ni ada gambar situasi dan pada bahagian belakang ada jawapannya. Jadi, jom kita sama-sama teka sama ada gambar situasi itu selamat atau tidak selamat. Jadi, selepas awak semua jawab, cikgu akan terbalikkan kad untuk lihat jawapan yang ada di belakang gambar tersebut. Faham? Bagus. Kita akan mula bermain sekarang. Baik, cikgu akan tunjuk gambar yang pertama adalah seorang murid yang membuka pintu kepada orang yang tidak dikenali. Rasa-rasa situasi ni selamat ke atau tidak selamat? Kenapa tidak selamat? Sebab orang tu tidak dikenali. Betul. Pandai. Kalau orang yang tidak dikenali datang ke rumah kita, kita jangan buka pintu tu.
kita perlu panggil ibu bapa atau orang dewasa. Jadi sekarang kita tengok apa jawapan di sebalik gambar situasi ni. Jawapannya adalah ya. Jawapannya adalah tidak selamat. Sekarang kita tengok gambar yang kedua. Ada seorang budak bermain di kawasan pembinaan. Situasi ni selamat atau tidak selamat? Cuba teka. Bagus. Kawasan pembinaan ada banyak benda bahaya seperti besi dan batu-batu tajam. Mari kita tengok apa jawapan di belakang kad situasi tersebut. Betul, jawapannya tidak selamat. Gambar seterusnya, ada seorang budak yang berjalan seorang diri pada waktu malam. Situasi ni selamat ke tidak selamat? Ya, betul. Waktu malam yang gelap dan berbahaya. Kita tidak boleh keluar seorang diri. Sekarang cikgu nak terbalikkan kad untuk tengok jawapan. Jawapannya adalah tidak selamat. Betul. Tepuk tangan semua. Okey, seterusnya gambar keempat. Ada seorang budak yang memakai barang kemas yang banyak. Situasi ni selamat ke tidak selamat? Selamat? Kenapa selamat? Betul lah tu. Kalau nak bergaya, kena pakai barang kemas. Tetapi, bila kita pakai terlalu banyak, nanti orang jahat akan ambil dan rampas daripada kita. Contohnya, orang jahat ni dia akan rompak kita dengan cara merentak barang kemas tu secara kasar. Jadi dari situ kita perlu menjaga keselamatan diri kita dan barang berharga kita. Okey, jom kita tengok apa jawapannya. Jawapannya tidak selamat. Jadi kalau ada yang pakai barang kemas yang banyak-banyak tu, simpan je dekat rumah. Kalau nak keluar, kalau boleh, janganlah pakai terlalu banyak. Nanti boleh tarik perhatian orang-orang yang tidak baik. Sekarang, lihat pula gambar ni. Orang yang tidak dikenali mengajak kita untuk naik kereta. Selamat ke tidak selamat? Bagus. Kalau situasi macam ni berlaku dekat kita, kita jangan ikut orang itu. Kita kena minta bantuan daripada orang dewasa yang boleh kita percaya. Mari kita tengok apa jawapan kepada situasi tersebut. Jawapannya tidak selamat. Sekarang kita lihat pula situasi seterusnya. Murid berjalan bersama kawan-kawan. Adakah situasi ini selamat atau tidak selamat? Betul, selamat. Berjalan bersama kawan adalah lebih selamat daripada berjalan seorang diri. Mari kita tengok jawapan di belakang kad. Ya, jawapan dia selamat. Baik, kad seterusnya. Melintas jalan di lintasan zebra. Situasi ni selamat ke tidak selamat? Bagus, situasi ni selamat. Tetapi sebelum kita nak melintas jalan, kita perlu lihat kiri dan kanan terlebih dahulu sebelum kita melintas.
Pastikan kiri dan kanan kita tak ada kenderaan yang lalu. Jadi, jom kita tengok apa jawapan di belakang kad. Jawapannya selamat. Lihat gambar ini pula. Ada seorang budak melaporkan sesuatu kepada polis. Mungkin ada yang mengikuti dia ataupun dia rasa ada orang yang mencurigakan tengah melihat dia ke, tengah mengikuti dia ke. Jadi, situasi ini selamat ke tak selamat? Betul, situasi ini selamat sebab polis akan membantu menjaga keselamatan kita. Jom kita tengok jawapannya. Ya, jawapannya selamat. Seterusnya, gambar seorang budak sedang mengunci pintu dan menutup tingkap sebelum tidur. Jadi, situasi ini selamat atau tidak? Bagus. Itulah cara untuk menjaga keselamatan di rumah. Kita perlu mengunci pintu dan menutup tingkap serta langsir untuk menjaga keselamatan diri kita dan ahli keluarga di dalam rumah. Jom kita tengok apa jawapannya. Jawapannya selamat. Baiklah. Semua teka-teki sudah kita jawab dan kita selesaikan. Hari ini kita sudah belajar tentang situasi selamat dan situasi yang tidak selamat. Jadi, cikgu nak tanyalah lagi sekali. Kalau orang yang tidak dikenali ajak kita naik kereta dia, situasi ni selamat ke tak selamat? Betul, bagus. Semua anak murid cikgu ni pandai. Harapnya murid-murid cikgu ni semua pandailah mengenal pasti situasi itu selamat atau tidak selamat, supaya kita dapat menjaga keselamatan kita. Baik murid-murid, sekarang kita akan buat lembaran kerja tentang keselamatan diri. Semua boleh ambil lembaran kerja yang cikgu bagi dan pegang pensel dengan kemas. Cikgu akan terangkan satu bahagian demi satu bahagian. Jadi, murid dengar arahan cikgu dengan baik dan kita akan buat perlahan-lahan bersama-sama. Boleh? Baiklah. Sekarang, lihat pada bahagian A di atas sekali. Dalam bahagian ini, murid perlu melihat gambar dan menentukan sama ada situasi itu selamat atau berbahaya. Jika situasi itu selamat, murid perlu tandakan betul pada kotak yang diberi. Jika situasi itu berbahaya, murid perlu tandakan pangkah pada kotak. Boleh faham arahan cikgu? Baik, bagus. Gambar yang pertama menunjukkan seorang murid membuka pintu kepada orang yang tidak dikenali. Jadi, awak semua rasa situasi ini selamat atau bahaya? Tandakan dalam kotak yang diberi. Kalau betul, kalau situasi itu selamat, tandakan betul. Kalau situasi itu berbahaya, tandakan pangkah. Boleh? Baik, gambar kedua, murid sedang berjalan bersama ibu bapa.
murid itu berjalan bersama ibu bapa. Situasi ini selamat atau bahaya? Tandakan pada kotak. Seterusnya, gambar yang ketiga. Gambar yang menunjukkan seorang murid sedang bermain di kawasan yang sunyi. Kawasan yang tak ramai orang dan agak jauh daripada orang dewasa yang lain yang dipercayai. Jadi, situasi ini selamat ke bahaya? Tandakan pada kotak. Gambar yang keempat pula, gambar seorang murid sedang menunggang basikal dan dia memakai topi keledar semasa menaiki basikal tersebut. Jadi murid tentukanlah sama ada tindakan ini selamat atau bahaya dan tandakan pada kotak yang diberi sama ada selamat atau bahaya. Boleh? Baik, kita akan pergi ke gambar seterusnya. Ada seorang murid sedang bercakap dengan seorang lelaki di dalam kereta. Lelaki itu mengajak murid tersebut untuk menaiki kenderaannya. Jadi, apabila individu atau orang yang tidak dikenali mengajak kita untuk naik kenderaannya, rasa-rasa situasi ini selamat ke bahaya? Baik, tandakan pada kotak mengikut jawapan yang betul. Awak rasa-rasa selamat ke bahaya? Baik, sudah selesai bahagian A. Kita akan ke bahagian B. Padankan situasi dengan jawapan yang betul. Baik, cikgu nak awak semua sediakan pembaris dan pensel. Kita akan membuat garisan. Baik, cikgu akan terangkan gambar yang pertama. Gambar yang pertama, murid sedang melintas jalan raya. Semasa kita melintas jalan, kita perlu menggunakan tempat yang betul supaya lebih selamat daripada kenderaan. Semasa melintas jalan, kita perlu menggunakan tempat yang betul supaya lebih selamat. Sekarang, lihat pada jawapan di sebelah kanan. Rasa-rasa apa jawapan yang betul untuk situasi tersebut? Yang pertama adalah lintasan zebra. Yang kedua, meminta bantuan orang dewasa. Dan yang ketiga, melaporkan kepada polis atau guru. Rasa-rasa apa jawapannya? Kita nak melintas jalan, jadi kita perlu melintas di lintasan zebra. Boleh semua? Okey, baik. Seterusnya kita akan ke gambar yang kedua. Gambar seorang murid terjatuh apabila bermain di taman permainan. Murid ini kelihatan seperti cedera parah pada lutut. Jadi, lihat pada pilihan jawapan di sebelah kanan. Ada melaporkan kepada polis dan meminta bantuan kepada orang dewasa. Rasa-rasa apa jawapannya? Betul, meminta bantuan orang dewasa. Baik, gambar yang ketiga, yang ni memang dah tahu dah jawapannya kan?
Tapi tak apa, cikgu akan terangkan juga. Dalam gambar ni ada seorang yang mencurigakan sedang mengintai kita, melihat kita. Jika kita nampak sesuatu yang pelik atau menakutkan, kita perlu memberitahu orang dewasa supaya mereka dapat membantu kita. Sekarang, padankan gambar dengan jawapan yang betul. Apa lagi jawapan yang tinggal? Betul, melaporkan kepada polis atau guru. Sekarang, kita lihat bahagian C. Dalam bahagian ini, murid perlu mewarnakan gambar mengikut situasi. Jika situasi itu selamat, murid perlu menggunakan warna hijau. Dan jika situasi itu bahaya, murid perlu mewarnakan dengan warna merah. Boleh faham arahan cikgu? Jika situasi itu selamat, warnakan warna hijau. Jika situasi itu bahaya, warnakan dengan warna merah. Okey, cikgu akan terangkan gambar yang pertama. Murid ini memakai topi keledar dengan betul. Topi keledar membantu kita menjaga keselamatan semasa menunggang basikal. Jadi, warna apa yang sesuai untuk gambar ni? Pandai, warna hijau sebab dia situasi yang selamat. Gambar yang kedua, gambar seorang murid sedang menyentuh soket elektrik. Elektrik ni boleh mendatangkan kecederaan jika kita bermain dengan elektrik. Dia akan menyebabkan lita pintas dan lita pintas ni boleh membahayakan nyawa kita. Jadi, warna yang sesuai untuk situasi ini adalah warna betul, warna merah sebab berbahaya. Seterusnya, gambar yang menunjukkan murid sedang melintas jalan di tempat yang disediakan seperti lintasan zebra. Jadi, warna yang sesuai untuk situasi ini adalah warna betul, warna hijau sebab situasi itu selamat. Seterusnya, gambar menunjukkan murid sedang bermain berhampiran dengan kenderaan. Tempat seperti ini boleh mendatangkan risiko kemalangan. Kemalangan ini adalah situasi yang berbahaya. Jadi, rasa-rasa warna apa yang perlu kita warna? Betul, warna merah sebab kemalangan adalah berbahaya. Seterusnya, gambar menunjukkan murid bersama orang dewasa yang menjaganya, seperti ibu bapa. Jadi, rasa-rasa warna apa yang sesuai untuk situasi tersebut? Betul, warna hijau sebab ada orang dewasa yang menjaga kita. Jadi, situasi itu selamat. Dan gambar yang terakhir menunjukkan murid sedang membuka pintu kepada orang yang tidak dikenali. Warna apa yang perlu kita warnakan pada gambar? Warna merah. Sebab situasi ini bahaya. Kerana orang yang tidak dikenali
memasuki rumah kita. Jadi situasi itu tidak selamat. Baiklah murid-murid, pastikan semua bahagian sudah lengkap. Semak semula jawapan dan pastikan tulisan kemas. Hari ini kita belajar mengenal situasi selamat dan situasi berbahaya melalui lembaran kerja. Tepuk tangan semua. Bagus, kerana semua murid dapat menyiapkan aktiviti dengan baik. Baiklah murid-murid, sebelum kita tamatkan pelajaran kita hari ini, cikgu nak kita ingat semula apa yang kita belajar tentang keselamatan diri. Hari ini kita belajar mengenal situasi yang selamat dan situasi yang bahaya. Dan kita juga perlu mengamalkan tindakan yang selamat seperti berjalan bersama orang dewasa atau rakan, memakai topi keledar semasa berbasikal dan berada di tempat yang selamat serta terang. Kita juga perlu mengamalkan tindakan yang selamat seperti berjalan secara berkumpulan atau berjalan bersama orang dewasa yang dikenali dan berada di tempat yang selamat serta terang. Kita juga perlu mengelakkan perkara berbahaya seperti membuka pintu kepada orang yang tidak dikenali, bermain di tempat sunyi dan mengikut orang yang tidak dikenali. Jika awak semua rasa takut atau berada dalam situasi yang bahaya, murid perlu segera meminta bantuan daripada ibu bapa atau guru atau polis atau orang dewasa yang dipercayai. Keselamatan diri sangatlah penting supaya kita selamat, sihat dan gembira walaupun di mana kita berada. Cikgu harap semua murid dapat mengamalkan langkah keselamatan dalam kehidupan seharian. Tepuk tangan semua. Tahniah, bagus semua kerana belajar dengan baik pada hari ini. Untuk kelas minggu hadapan, kita akan belajar topik baru. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.